One bag nombor 16 macam ni rupa dia. Okey, yang ini memang style dia tau korang. Memang style dia. Bukan sebab kita tertindih ke apa. Memang style dia macam ni. Dia letak pemberat dekat sini. So, dia ada shape macam ni lah bila you standkan dia. Okay, dia nampak macam bag mahal sikit. Okay, look luxurious macam tu. So, untuk bag ni dia ada effect shiny sebab material dia jenis metallic. Okay, material dia jenis metallic. Macam ada glitter sikit pun ada. Tapi dia just effect sahaja. Material dia metallic. Warna dia coat colour lilac. So, kalau you tema raya warna purple, warna lilac, boleh grab this bag. Sesuai sangat. Kalau dah habis raya, dah rasa macam membazir beli, don't worry. Waktu event, waktu pergi dinner, boleh pakai bag ni juga. Sebab bag ni boleh hand carry sahaja. You nak bagi kenduri kahwin boleh, you nak pergi open house pun sesuai. Okay, so yang ini belakang dia ada printed, colour silver, Marc Jacobs punya tulisan. Depan ni, flap dia jenis turn lock. Okay, jenis turn lock, colour silver juga. Turn lock macam ni. Dalam dia sangat-sangat luas. Bag ni juga actually boutique item sebab dia free dust bag. Okay, you tak perlu risaulah. Kalau tak nak pakai dah, nanti simpan je macam biasa. So, dia free dust bag. Untuk dalam dia luas, ada one zipper pocket. Boleh masuk power bank, boleh masuk phone. You nak masuk 3 biji phone pun boleh tak. As long as tak panjang macam long wallet. Okay, long wallet tak ni lah, tak lepas. Dia akan fit terlalu ketat. Okay, so any size pun still muat. You pakai Pro Max, you pakai Android, tak ada masalah. Nak pakai this bag. Okay, Metro Metallic. Free dust bag, memang set dia. Okay, so dalam dia sangat-sangat luas. Nak masuk 2 biji phone dengan power bank pun lepas. Ni dia punya kalau nak hand carry. Macam ni. So cantik lah. You nak pakai dengan baju raya, baju kebaya, kebarung. You nak pakai dengan jubah. Okay, you nak pergi event, you nak pergi dinner. You nak open house, sangat-sangat function bag ni. Nampak vibe orang kaya. Okay, this one from Marc Jacobs lah. Harga dia tak sampai 1000 pun you all. You dapat 30 hari warranty kita bagi. Okay, item semua ready stock dekat TikTok kita. Semua item ready stock. Thank you yang follow. Thank you so much. Semoga you guys murah rezeki and dapat shopping bag from Fast Travel. Okay, bag nombor 16. Ni bag nombor 16. Okay tak? Dia pakai hand carry macam ni je lah. So, kalau nak pakai baju raya ke apa, hand carry macam ni. Okay, coat colour lilac. Coat colour lilac. Material metallic, ada effect shiny and glitter macam tu. Material metallic.